Ini tu dia tengok ni kita nampak jambatan di Sungai Muar. Ni saya berada di Lebuh AMJ dari Parit Jawa menuju ke Melaka, dan saya bawakan kalian untuk melihat jalan yang kedua untuk ke Melaka. Ini jam menunjukkan pukul 2.30 petang. Jadi inilah merupakan lampu isyarat yang ke-8. Ini merupakan jalan alternatif yang kedua. Yang sebelum ini saya tunjukkan kepada sahabat saya melalui Bandar Muar untuk balik ke Melaka. Tapi kali ini saya tak perlu melalui Bandar Muar, dan ini ialah melalui AMJ. Dekat situ tu nampak ada kawasan menjual kereta terpakai. Di sebelah ni kita perhatikan, ini ada stesen BHP kedudukannya seperti ini. Jadi kalau lalu jalan ini memang tak sibuk lah, tetapi agak jauh sedikit laluannya untuk sampai ke persimpangan Parit Bunga nanti. Ni kita tengok ada ke depan ini ada sekali lagi lampu isyarat. Jadi ke sebelah kanan itu menuju ke Pagoh. Ni kita tengok lampu pun dah hijau tu. Ya, ini yang keempat persimpangan jalan tak nampak. Okey. Jadi dia makin ke arah jambatan makin berkurangan. Jadi kalau sahabat tengok di bahagian kanan dan kiri ini, jadi jalannya adalah dua hala, satu menuju ke arah Melaka dan satu lagi menuju ke arah Parit Jawa, Parit Jawa Muar. Jadi kita nampak begini, dan banyak kenderaan yang melalui jalan ini pada petang ini. Ini sekali lagi terdapat lampu isyarat. Jadi kita tengok ni lampu isyarat persimpangan yang keberapa tu? Jalan Saleh. Ya, ini persimpangan yang ketiga. Ini namanya Jalan Saleh itu. Jadi dia lepas 3 nanti 2 dan 1 dan seterusnya akan jumpa jambatan. Tengok, tu dia. Sebelah kiri tu menuju ke Bandar Muar. Tu di sebelah sana tu, itu menuju ke arah Pagoh. Jadi dekat sini kita tengok ada lampu isyarat yang perlu dipatuhi untuk setiap pengguna yang melalui jalan ini. Nampak pada petang ini begitu banyak sekali kenderaan yang melalui jalan ini, persimpangan ini. Nampak ada yang ke Melaka dan ada juga yang menuju ke Muar. Okey, saya teruskan lagi perjalanan dekat sini. Itu dia. Kita tengok di sebelah sana tu ada jejantas. Saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat keadaan jalan yang saya maksudkan ini. Tu atas ni. Ini jejantas menyeberangi jalan ini. Okey, kita akan menuju ke Jalan Ismail. Ini ada satu lagi persimpangan ke Kampung Bukit Tereh tu ke sebelah kanan saya. Ni satu persimpangan Jalan Karya. Ini persimpangan yang kedua sebelum sampai ke jambatan. Ini satu lagi saya menghampiri ke persimpangan yang berikutnya, kerana seperti yang saya nyatakan, melalui jalan ini kita akan berjumpa dengan 10 lampu isyarat. Ni kita tengok ke sebelah kiri tu ke pusat bandar. Jadi sekali lagi
sahabat-sahabat yang melalui jalan ini kena berhenti kerana dekat sini ada lampu isyarat yang perlu dipatuhi. Sana tu kita tengok ada ke jalan pusat bandar. Ni kita teruskan lagi perjalanan. Ni sudah menghampiri ke jambatan. Ni yang saya nyatakan, akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat jambatan yang kedua, iaitu tidak melalui pusat bandar. Ni di sebelah ni kita nampak akan jumpa stesen Petronas tu, nampak di sebelah kiri saya. Ya, sekarang ni kita nampak sudah ada lampu yang antik ni susur keluar, dan sekarang saya sedang melalui jambatan, dan jambatan ini juga merupakan jambatan yang kedua yang merentangi Sungai Muar. Ni saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana rupa jambatannya ni. Tu dia tengok ni kita nampak jambatan di Sungai Muar. Ni keadaannya seperti ini. Di sebelah sini Muar, dan di sebelah sana tu kita tengok itu terus ke Melaka. Kalau kita ambil sebelah kiri tu, itu menuju ke Tangkak, Segamat dan juga Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya. Jadi sekarang ni saya sudah berada di daerah Tangkak. Ini adalah merupakan laluan kedua untuk pergi ke Melaka. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di video-video yang lain pula.